yang bawa Grab, sama ada Grab driver ataupun Grab rider, mesti korang ada pengalaman tengok orang susah ke kan? Kita nak bantu tapi itulah, kita punya duit pun paras-paras hidung je. Okey, ni saya ada satu berita baik untuk korang. Grab tengah buat satu social contest. Contest tu adalah rakan Grab kongsi ong. Hadiah menarik korang. Siapa yang menang, Grab akan belanja grocery package kepada orang yang kita nominate. Tapi kita pun akan dapat hadiah juga. Maksudnya RM1,000 untuk kita nominate dan RM1,000 untuk kita. Best kan korang? Ni peluang baik. Apa kata korang join kontes ni? Sekarang ni Grab bagi peluang untuk semua driver dan rider untuk nominate ataupun mencadangkan seseorang ataupun satu organisasi. Tak kisah orang individu ke, organisasi ke, rumah anak yatim ke. Dan korang rasa ke semua ni layak diberikan bantuan. Cara nak join kontes ni korang senang je. Kita ada 3 step. First step adalah kita cadangkan organisasi ataupun individu. Yang kedua, korang buat video ataupun foto ataupun konten yang mengenai organisasi ataupun individu yang korang pilih. Apa mereka layak dinominatkan. Dan step terakhir atau step ketiga, post mana-mana akaun TikTok dan Facebook Grab. Jangan lupa korang letak hashtag Grab kongsi ong. Kalau ditakdirkan kali ni rezeki korang, Alhamdulillah. Social contest ni bermula daripada 9 Januari sehingga 23 Januari. So korang, apa tunggu lagi? Jom kita buat kontes sama-sama.